Kegiatan satu sindiket pengedaran dadah di Perlis berjaya dilumpuhkan hasil penahanan 3 individu dan merampas cecair dadah bernilai 34.31 juta ringgit. Ketua Polis Perlis Datuk Muhammad Abdul Halim berkata, kesemua suspek itu ditahan hasil 3 serbuan berasingan di sekitar negeri itu membabitkan seorang wanita warga Thailand dan 2 lelaki tempatan berusia antara 38 hingga 68 tahun bermula 1 hingga 3 Julai lalu. Menurutnya, dalam serbuan pertama pada 1 Julai lalu, Pasukan Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Daerah BSJND, Arau dan Padang Besar bertindak menahan wanita warga Thailand berusia 38 tahun di Kampung Panggas, Padang Besar. Hasil pemeriksaan di sebuah stor simpanan barang, polis menemui 172 kotak berisi 75,540 kartridge mengandungi dadah disyaki jenis fentanyl sebanyak 188.85 liter yang dianggarkan bernilai 28.33 juta ringgit. Susulan penahanan itu, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Perlis membuat tangkapan kedua pada 2 Julai membabitkan seorang lelaki warga tempatan berusia 68 tahun di Kampung Guar Musang, Bukit Keterik. Beliau berkata dalam serbuan kedua itu, polis merampas 35 kotak mengandungi 21,000 kartridge cecair dadah jenis yang sama seberat 39.9 liter dengan nilai pasaran dianggarkan 5.9 juta ringgit. Tangkapan ketiga kemudiannya dilakukan pada 3 Julai lalu di sekitar Ulu Pauh Arau dan menahan seorang lelaki tempatan berketurunan Siam berusia 55 tahun yang dipercayai turut terbabit dengan sindiket berkenaan. Jumlah keseluruhan rampasan seberat 228.75 liter ini dianggarkan boleh digunakan seramai 457,500 orang.